Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua dan selamat datang ke YouTube channel Harta Syarat. Dekat sini saya akan kongsikan dekat korang beberapa education yang mungkin korang tak pernah nampak, dan saya berjanji dengan korang dan segala video-video yang saya hantarkan ataupun yang saya buat untuk korang ni adalah sesuatu yang baru yang korang sendiri tak pernah nampak. Okay, ada yang pernah nampak dan mungkin ada yang tak pernah nampak, dan mari kita akan kongsikan. So journey kita akan panjang, insyaAllah saya akan up to date dari masa ke semasa untuk korang dapat satu ilmu yang bermanfaat untuk korang semua. Dan hari ini kita akan ceritakan episod yang pertama, iaitu fundamental dan juga sentiment. So untuk dua perkara yang saya sebut ni, ramai yang terlepas pandang kerana mereka hanya fokuskan kepada technical analysis mata-mata. Nampak QM, nampak Fibo, nampak support, nampak engulfing. Memang benda tu saya tak nafikan, ianya adalah benar. Bagaimana kita nak masuk ke dalam pasaran dengan confirmation yang terbentuk tu, tetapi adakah kita tahu pergerakan yang berlaku tu ada tak unsur-unsur asas di dalam trading? Asasnya adalah fundamental. Sekiranya you guys faham pergerakan itu berlaku sebab apa, mungkin you guys akan lebih peka untuk melakukan long ataupun short. Dalam masa yang sama, korang tahu benda tu berlaku sebab apa. Tiba-tiba naik 1000 pip, korang akan tahu sebab apa. Tiba-tiba turun 1000 pip, langgar segala confirmation korang kata candle tu scam. Tidak, ada sesuatu yang berlaku di sebalik takbir. Mari kita ceritakan tanpa kita buang masa lagi. Dan saya nak cerita kat korang, ada dua elemen dalam fundamental yang saya akan kongsikan. Dan yang pertama adalah sentiment news. Ini adalah yang pertama. Sentiment news ni, dia adalah rangsangan market yang berlaku serta-merta. Keluar je news tu, tiba-tiba bergerak market. Langgar korang punya confirmation technical analysis. Dan ianya adalah dipacu oleh emosi trader dengan adanya fear, greed, FOMO dan juga panic. Kalau kita as a retail trader letak lot size 0.01, kita dah nervous. Ada lagi big player, big trader dekat sana yang buka jauh lebih besar lotnya, lagi panic kalau diorang punya trading ataupun diorang punya investment berlaku isu geopolitik ataupun isu-isu sentiment news ini. Okey, dan pergerakan ini adalah pergerakan jangka masa yang pendek, tetapi dia boleh drag. Maksud saya boleh drag walaupun perkara ini dia berlaku serta-merta. Kita ambil satu contoh. Peperangan. Kalau peperangan berlaku, dia bukan berlaku dalam masa satu hari, betul? Dia akan berpanjangan. Akan ada negotiation dan akan ada side win dan juga akan ada side loss. So bagaimana kita nak tahu di dalam pasaran? Inilah saya akan ceritakan dekat korang satu persatu. Dan ini antara news sentiment yang korang sendiri boleh tahu. Bila berlaku je benda ni, technical korang memang scam lah ni, scam lah tu. Bukan, ada cerita di sebalik korang punya pergerakan candle tu. Okay? Yang kedua adalah fundamental news, dan ianya adalah news yang mempengaruhi pasaran dalam jangka masa yang panjang. Kalau cerita pasal jangka masa yang panjang, of course data-data ini akan diberikan dekat korang semua untuk korang kenal pasti. Dia akan ada previous, dia akan ada actual, dia akan ada sebagainya lah. Nanti saya akan tunjukkan contoh, tetapi di dalam basic ni kita hanya fokuskan untuk korang mengenal pasti. InsyaAllah in the future nanti saya akan tunjukkan satu persatu biar terbuka hijab korang. Dengan ilmu penyampaian saya secara percuma ni, mesti korang puas hatinya. Okey, untuk fundamental news ni, data ekonomi dia adalah of course akan ada inflasi, akan ada kadar faedah, polisi bank pusat, dan macam-macam lagi. Mungkin korang tak biasa dengar, tapi kalau saya tulis news ni, mesti korang akan faham. Korang pernah tak terlintas ada NFP? Kan dah ada tarikh tu, NFP. Lepas tu ada CPI, mengukur kadar inflasi ni. Lepas tu ada FOMC. Lepas tu ada unemployment claim, dan macam-macam lagi. Inilah news-news yang telah pun dirancang dan harus dikeluarkan daripada Central Bank. Kalau kita ambil daripada US adalah Federal Reserve, dan ini data yang telah dirancang. Tetapi kalau untuk sentiment, ianya tidak dirancang, tiba-tiba datang atas keputusan siapa? Atas keputusan orang-orang yang mempengaruhi negara-negara mereka itu. Dan saya bagi satu contoh. Mungkin kalau you guys nak tahu beberapa website yang boleh saya kongsikan lah. Untuk sentiment news, kita akan tumpukan, kalau saya sangat suka Reuters.
Reuters ni sebab dia percuma, CNBC kena bayar, lepas tu CNN pun ada, lepas tu apa lagi, banyak lagi, Finviz News ni antara website-website dia. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan dengan korang, okay? Macam mana kita nak tackle. Dia ada formula dia, nanti saya kongsi. Bukan pada video ni, insyaAllah akan datang. Dan untuk fundamental news, of course, saya paling gemar untuk tengok Forex Factory. Forex Factory ni favourite saya. Tapi kalau korang nak data lebih detail lagi, better korang buka MyFX Books. MyFX Books. So dua elemen ni akan mempengaruhi pasaran. Dan jangan risau, korang tak terlepas dan korang tak terlambat pun untuk belajar benda yang baru. Sebagai kata-kata terakhir sebelum kita mulakan step yang seterusnya, ringkasan pada video kali ini adalah sentimen, reaksi emosi market yang berlaku secara tiba-tiba, tidak dirancang, okey? Dan kalau untuk fundamental, data yang sudah ditetapkan untuk dirilis. NFP, mesti korang tahu. Setiap awal bulan akan keluar NFP ni. Tak pernah tak ada. Betul tak? FOMC setiap setahun berapa kali? 12 kali dia keluarkan meeting tentang interest rate. Adakah dinaikkan? Adakah diturunkan? Lepas tu apa lagi? CPI. Ada yearly year, ada monthly dan sebagainya. Banyak news-news tu nanti kita akan cover up untuk yang seterusnya. Semoga perkongsian pada episod yang pertama ni dia akan membuka korang punya minda lagi untuk korang pelajari in deep lagi tentang fundamental dan juga sentimen ni. Jangan risau, guidance yang saya akan bagi dekat korang ni sebenarnya adalah lengkap, tetapi kalau korang nak in detail lagi, of course korang kena buat latihan. Usaha tanpa latihan dia akan jadi sia-sia, betul tak? Kita akan jumpa dalam episod yang akan datang, dan dalam episod tu kita akan cover up apa yang korang nak tahu tentang elemen, dan akan ada formula bagaimana korang nak trade. Dan insyaAllah saya juga akan tunjukkan dekat korang macam mana kita nak trade menggunakan sentimen ini. Okay, jumpa korang dalam video yang akan datang. Dan jangan lupa like and subscribe supaya korang tak terlepas dengan update-update video yang terbaru saya. Dan ini adalah episod yang pertama. Kita ada 40 episod yang akan datang lagi. Okay, Assalamualaikum dan Ciao.